Assalamualaikum murid-murid semua. Hai. Bersama saya, Cikgu Ayu, Aidan dan Nadia. Hari ini, Cikgu Ayu nak ajak kawan-kawan belajar satu perkara penting. Ini, Cikgu Ayu nak ajar tentang apa yang boleh dan tidak boleh kita buat. Tengok tu, Aidan rampas mainan Nadia. Kawan-kawan, boleh ke kita buat macam ni? Ish, tak boleh. Kita tak boleh berebut. Kawan akan sedih nanti. Aidan kena minta maaf. Kita mesti berkongsi mainan. Barulah kawan sayang. Tengok ni pula. Nadia tolong Aidan kemas mainan. Bagus kan? Ini perkara yang boleh kita buat. Ingat ya murid-murid, berebut itu perkara yang tak boleh. Tapi berkongsi dan tolong kawan, itu perkara yang boleh. Bagus semua, jadilah kawan yang baik. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye! Assalamualaikum!